Markah first aku orang Sabah. Okey. Yang kedua pun orang Sabah. Ramai orang tanya kan, aku orang Kedah. Sebab apa cara orang Sabah? Aku pun tak tahu. Aku macam orang Semenanjung selek tu. So dulu lah masa dengan markah aku yang first lah, so Lenida X kan. Dia pun selalu lah tanya kenapa nak dengan orang Sabah. Mostly orang Sabah yang akan tanya dengan aku. Okey. Member-member aku Sabah dekat KL tu lah, yang akan tanya sebab apa nak dengan orang Sabah. Bukan ke orang Kedah ni resis? Bukan resis lah, dia macam Selek lah. lebih kurang selek lah dengan orang Sabah ni kan. Sebab mostly lah kan, orang Semenanjung akan anggap orang Sabah ni sebagai orang panggil apa, etnik tau. Dia pun akan anggap macam etnik yang menumpang lah, lebih kurang macam tu lah dekat tanah Melayu ni. So dalam masa yang sama, bila dah dikira etnik tu kan, orang Semenanjung ni dia tak kira sebagai ada satu level tau dengan dia. Itu lah. So aku ni nak try lah. Dah halang-halang aku ni, orang tak orang Semenanjung tak mau dengan aku kan. Mostly orang Sabah yang mau aku kan. Gila kau orang Sabah kau. Nak kau mau lagi?